Saya cakap, siapa pegang trofi ni? Siapa pegang trofi? Dah bagi belum? Saya rasa macam dah 2-3 kali attempt juga saya tanya. Macam semua pun saya sampai saya tak dapat kenal pasti. Sebenarnya trofi tu kat siapa? Pelawak Saipul Apek meluahkan rasa sedih apabila niatnya untuk menyerahkan trofi artis komedi popular ABP BH36 yang dimenangi kumpulan senario tahun lalu kepada waris arwah Hamdan masih tidak kesampaian. Kata Saiful, sehingga kini trofi tersebut masih belum diserahkan kepada waris arwah meskipun sudah setahun berlalu. Jadi nak tahu juga sekarang ni trofi tu berada dekat siapa ya? Itu memang niat saya yang secara spontan. Saya bercakap, apa kata kita hadiahkan ni buat Allahyarham Hamdan dan kita bagi pada waris, kan. Saya tanya juga, kan, semua ahli-ahli, korang kita, korang setuju? Semua cakap setuju. So kita, pada saya, walaupun idea tu idea saya, tapi saya harap sangat restu dan persetujuan semua. So bila semua setuju, so saya rasa mandat tu bukanlah pada saya je. Maknanya kita sepakatlah adik-beradik ni, sahabat ni semua dapat trofi tu kita hadiahkan pada waris lah. Pasal kita rotate untuk pegang trofi sementara belum bagi kat dia tu, kita rotate. Sampai sekarang saya rasa saya pun tak tahulah benda tu sampai ke tak. So sekarang bang, mengenai rotation tu ialah pusingan, piala pusingan tu. Sebab satu kongsi 5 orang. Yalah, betul lah tu masalah juga kan. So sekarang ni piala tu berada kat siapa bang? Aku tak pasti lah. Saya tak berani nak tanya. Kalau korang nak buat siasatan, korang kena siasat sendiri. Sebab saya pun tak tahu kat siapa sekarang ni. Saya takut bila nak mengingatkan ni, macam saya push sangat. Macam saya nak, siapa pegang trofi ni? Siapa pegang trofi? Dah bagi belum? Saya rasa macam dah 2-3 kali attempt juga saya tanya. Macam semua, saya sampai saya tak dapat kenal pasti. Sebenarnya trofi tu kat siapa? Abang sendiri pernah pegang trofi tu bang? Maksudnya satu tempoh tak abang pegang tu macam mana sebelum bagi dekat orang lain? Tak sempat. Sebab saya pun rasa bukan big issue pun. Sebab saya dah pernah rasa kan. Saya bagilah pada mereka-mereka peluang yang mungkin tak pernah pegang benda tu kan. Macam Lam Pek Pek, dia pun pernah 2 tahun berturut-turut menang kategori komedi. Lepas tu baru saya pula 6 tahun berturut-turut. Saya tak tahu siapa lagi yang sebenarnya trofi tu kat siapa. Saya rasa mungkin saya pun dah pernah tanya. Cuma yang saya risau kan, waris memang tak tanya. Tapi dia dah tahu dah. Ayat tu terpacul pada kami dan benda tu dah keluar dekat media. Bahawa kami ni memang sebulat suara dah janji kita nak bagikan. Dan saya rasa trofi tu juga adalah satu suntikan semangat lah untuk waris, something to remember kan. Kepada siapa-siapa yang pegang trofi tu, harap-harap percepatkan. Sampai sekarang dah setahun, maksudnya piala tu keluarga masih lagi tidak Tak dapat. Saya ada menghubungi, diorang pun macam berat nak cakap sebenarnya diorang. Sebab diorang pun tak nak lah macam benda ni big issue. Tapi saya risau juga kalau ada media yang terhidu, lepas tu terus pergi tanya diorang, it looks bad on us lah kan, rasanya macam tu. Tapi apa yang saya boleh tak cakap setakat ni, itulah dia. Patutnya benda tu dah sampai, dah lah idea saya. Saya rasa macam saya bertanggungjawab sepenuhnya. Tapi saya tak tahu macam mana nak laksanakan. Piala tu sekarang berada dengan siapa bang? Sebab yelah, kalau kita tahu abang cakap dia rotation. Dia rotate. So sekarang berada di tangan siapa? Sebab saya bila saya dah push tanya, semua orang macam berat nak jawab ke, tapi mesti dekat salah seorang. Saya rasa mustahil tak ada orang yang tak pegang. Tapi saya tak nak besarkan isu ni. Cuma yang saya risau ialah kalau besok saya mati esok hari, macam mana saya nak jawab? Sebab saya punya idea kan, saya rasa mandat dan amanah tu berat pada saya. Saya pun tak nak ada provokasi, takut nanti mengeruhkan lagi suasana saya dengan sahabat-sahabat yang lain kan. Tapi ini satu kebenaran yang perit juga untuk saya. Bukan kata saya cuba nak tepis, bukan pasal saya takut nak mengaibkan, tapi saya rasa saya pun bukan nak mencari kesalahan, tapi saya nak mencari kebenaran. Tapi dalam masa sama saya dah tak ada daya dah. Jadi saya pun tak tahu nak tuding siapa kan. Cuma yang saya boleh cakap pasal benda tu memang tak sampai. Ya. Jadi sepatutnya seorang satu mesti dah akan ada kan. Pada yang nak lah. Pada yang nak. So macam mana? Memang ada ke buat orang kata duplicate? Yang ada replika trofi tu, saya rasa saya dengan Lam Pek Pek lah yang buat 2 trofi tu lah. Saya dengan Lam Pek Pek lah. Yang lain semua tak nak. Even macam Pak Yah sendiri pun dia cakap kalau kita nak duplicate, kena keluar modal. Pak Yah pula statement dia cakap anugerah tu bukan sesuatu untuk dibayar. Saya kena respect lah. Itu prinsip dia, betul lah. Maksudnya kalau orang dah hargai kita, kenapa kita nak keluar duit sedangkan kita dapatkan trofi percuma? Tapi itulah masa ketika tu pun saya dah risau dah. Ini kalau menang macam mana nak bagi 6 orang ni kan. Memang kerisauan lah. Memang saya sendiri pun ada. So maknanya sekarang ni ada 3 lah trofi. 3 lah. Yang 1 original, 2 duplicate lah.